Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton untuk LAAB Studio. So sekarang ini hari pertama dan juga episod pertama untuk Legacy Talk. So hari ini kita adakan satu podcast berbual bersama dengan pengurusan ataupun orang kata yang berpengalaman lah tentang pengurusan harta pusaka daripada My Angkasa Amanah Berhad. So untuk pengetahuan anda semua, podcast ini adalah satu podcast yang kita nak sampaikan kepada orang awam tentang ilmu-ilmu pengetahuan harta pusaka yang mungkin orang tak tahu, yang mungkin orang nak tahu juga pasal pengurusan harta pusaka lah. So untuk episod pertama ni, Syamil bawa individu yang agak orang kata ikonik lah, ataupun kita boleh katakan sebagai OL ataupun orang lama yang banyak pengalaman lah tentang harta pusaka, pengurusan harta pusaka, yang saya boleh katakan mungkin boleh jadi idola kepada anda semua satu hari nanti, tentang macam mana nak jadi seorang yang mudah untuk jadi speaker, nak bagi perkongsian dan sebagainya lah. So orang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Haji Zulkifli, iaitu Chief Business Officer My Angkasa Amanah Berhad. Okey, Tuan Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, sihat-sihat saja. Ya. Okey, so apa perkembangan terkini Haji sepanjang perkhidmatan Haji dalam pengurusan pusaka ni Haji? Perkembangannya banyak, cabarannya pun banyak kan. Nak memastikan supaya lebih ramai ya orang-orang Islam, orang-orang yang bukan Islam yang ada di luar sana itu untuk memikirkan tentang perancangan harta pusaka. Okey, so seperti mana yang korang nampak sekarang ni, Tuan Haji Zulkifli merupakan Chief Business Officer untuk My Angkasa Amanah Berhad. So Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji kongsikan orang kata latar belakang saya sedikit lah tentang pengalaman Haji Zul berkhidmat dalam pengurusan harta pusaka ni. Mungkin Haji Zul boleh cerita lah macam mana Haji Zul terlibat kan dalam dunia pengurusan pusaka ni. Okey, terima kasih Syamir ya. Terima kasih banyak. Saya telah pun diperkenalkan. Sebenarnya saya bermulanya karier saya ialah sebagai seorang pegawai bank lebih daripada 30 tahun dalam bidang perbankan dan takaful. Kemudian selepas itu, setelah bersara, saya pun mengecebongkan diri saya dalam bidang perancangan harta pusaka, dan ini adalah tahun yang ke-14 saya dalam bidang perancangan harta pusaka ini kan. Dan sebabnya saya melibatkan diri dalam perancangan harta pusaka ini kerana pada saya ini adalah satu kerja yang murni, satu kerja fardu kifayah, yang mana kita yang berada di syarikat amanah ini ialah untuk membantu orang-orang ramai, sama ada orang Islam atau bukan Islam di luar sana, untuk membuat perancangan harta pusaka demi memudahkan segala urusan-urusan di dunia selepas kematian. Jadi yang utamanya melibatkan saya dalam bidang ini ialah semasa saya bertugas sebagai pegawai bank dahulu, di dalam perbankan ataupun dalam industri perbankan, kita melibatkan diri dalam apa orang kata perancangan keuangan peribadi, ataupun dalam bahasa Inggerisnya personal financial planning. So dalam personal financial planning ataupun dalam bidang perancangan keuangan peribadi ini, dia ada 4 kuadran semuanya. Ya, yang mana kuadran yang pertama, pada orang yang tahu, kuadran yang pertama ialah wealth creation ataupun mencipta kekayaan. Jadi bila kita mula bertugas, kita mula bekerja, kita mula membuat perniagaan, kita buka akaun bank untuk kita mula menyimpan, membuat simpanan aset, simpanan tunai daripada gaji kita, daripada keuntungan perniagaan kita dan sebagainya. Kemudian setelah simpanan kita telah banyak, dah bertambah, kita pergi ke kuadran yang kedua, iaitu wealth
accumulation ataupun menggandakan kekayaan, iaitu kita membuat pembelian, pelaburan, beli rumah, beli kedai, itu semua pelaburan. Kita buka akaun emas, gold account, kita buat pelaburan dalam saham dan sebagainya untuk menggandakan kekayaan kita. Setelah kita dah simpan duit, kita menggandakan kekayaan kita, maka kita pergi ke kuadran yang ketiga, iaitu wealth protection, iaitu melindungi kekayaan kita dengan kita mengambil takaful, kita membeli insurans dan sebagainya. Setelah kita selesai ketiga-tiga kuadran itu, maka datanglah kuadran yang terakhir, yang paling penting sekali, yang ramai di kalangan kita tak berapa begitu mengambil kisah sangat tentang kuadran yang terakhir ini, iaitu wealth distribution ataupun pengagihan kekayaan kita, iaitu apabila berlaku sesuatu kepada kita, sama ada kematian dan sebagainya, maka segala pelaburan, segala simpanan, segala perlindungan yang kita ada, aset-aset yang kita ada, perlu diagihkan. So, jadi semasa saya bertugas sebagai pegawai bank dulu, saya hanya melibatkan diri daripada 3 kuadran yang pertama saja. Jadi sekarang saya dapati bahawa kuadran yang 4 ni adalah lebih penting lagi dalam memastikan perancangan keuangan kita itu lengkap dan dengan baiknya. Itulah dia, sikit lebih kurang lah. So, untuk pengetahuan semua, Haji Zul ni bukan sahaja dah berkhidmat dalam dunia perbankan ataupun dunia kewangan. Haji Zul ni juga ada pengalaman berkhidmat di bank di cawangan di luar negara, especially London, if not mistaken, Haji Zul. So itu yang boleh kita katakan Haji Zul ni orang yang dah berkhidmat di tingkat international. So kita panggil yang untuk kita punya legasi talk ni orang-orang yang top-top dia, guys. So okay, kalau kita cerita balik pada Haji Zul punya perancangan penceritaan tadi, Haji Zul ada ungkapkan tentang kuadran yang terakhir, iaitu pengagihan lah. Itulah yang paling penting, yang kebanyakan orang dia tak sedar pun pengagihan harta ni sebenarnya adalah paling penting, sebab apa-apa boleh terjadi pada diri kita kan. Kita boleh accident dan sebagainya, meninggal dan sebagainya lah kan. So antara perkara paling penting ataupun perkara asas tentang pengurusan harta pusaka ini adalah bagaimana kita nak memberikan plan ataupun kita nak sampaikan kepada orang awam macam mana nak mengurus harta pusaka. Betul, Haji? Betul. Okey, so soalan saya kepada Haji Zul, ada tak pengalaman sepanjang Haji Zul berkhidmat dalam pengurusan pusaka ini, pengalaman yang paling Haji Zul tak boleh lupakan lah tentang menguruskan harta pusaka daripada kalangan pelanggan-pelanggan Haji Zul sendiri? Okey, sebenarnya dalam jangka masa yang begitu lama, lebih kurang 14 tahun yang lampau, memang banyaklah pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui. Berbagai-bagai peristiwa yang telah berlaku, sama ada peristiwa pergaduhan, peristiwa susah untuk melantik pentadbir, peristiwa mendapat kerjasama di kalangan waris-waris. Banyak saja isu-isu yang timbul selepas kematian ini. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita tidak begitu kisah sangat tentang apa akan berlaku selepas kematian. Bila berlaku saja kematian, apa yang perlu waris-waris uruskan, apa yang waris-waris perlu buat, sama ada waris-waris kita ada tak pengetahuan tentang urusan-urusan yang ditinggalkan oleh si mati. Waris-waris ada tidak pengalaman, ada tidak pengetahuan, tahu tak nak pergi ke mana, jabatan mana, urusan segala, nak menyelesaikan segala urusan si mati. So bila berlaku saja kematian, ramai di kalangan kita tak faham bahawa walaupun kita meninggal dunia, semua aset-aset yang ditinggalkan oleh si mati di dunia ini
masih lagi di atas nama si mati. Rumah di dunia masih lagi rumah dia, kereta masih atas nama dia, akaun di bank-bank masih atas nama dia, segala aset, segala pelaburan yang ditinggalkan di dunia ini masih lagi di atas nama si mati. Dan jika kita meninggalkan waris-waris yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai pengalaman dalam bidang urusan pusaka, maka ia mungkin menjadi lebih mudah. Jadi itu sebabnya pada saya, dalam pengalaman saya 14 tahun ni, banyak sangat isu-isu yang mana waris-waris tidak tahu apa nak buat. Mereka tidak tahu nak pergi ke mana, di mana nak buat urusan ini, adakah di sini, adakah di situ. Kadang-kadang pergi di sini kata pergi di sana, pergi di sana kata pergi di sana. Jadi macam-macam. Terlalu banyak apa orang kata andaian-andaian yang timbul selepas kematian seseorang itu. So jadi sebenarnya banyak aja peristiwa. Sebagai satu contoh, yang pernah saya lalui, seorang isteri meninggal dunia. Dia meninggalkan hanya sebuah rumah saja. Beliau meninggalkan seorang suami dan 5 orang anak. Ya, bila diduduk berbincang tentang nak uruskan hanya sebuah rumah saja, bukan apa pun, hanya sebuah rumah saja yang ditinggalkan oleh si mati, dalam urusan nak agihkan rumah itu kepada suami dan anak-anak. Si suami kata, saya bersetuju melepaskan bahagian saya kepada semua anak-anak. Dan 5 orang anak-anak ni pula, daripada 5 ni, 3 kata rumah ini kita agihkan mengikut hukum faraid. Yang 2 lagi kata, dia tak setuju. Dia kalau boleh rumah ni kita jual saja. Dia bantah. Dia bantah, dia tak setuju. Jadi yang 2 lagi kata, baik kita jual ajalah rumah tu, lebih mudah kan. Jadi inilah isu dia. Bila si mati meninggalkan hanya sebuah rumah, 3 kata diagihkan kepada waris, 2 lagi kata jual, sampai bila-bila persetujuan itu tak dapat disamakan, sampai bila-bila lah sebuah rumah ni tak dapat diuruskan. Itulah dia kepayahan yang ramai di kalangan orang ramai di luar sana. Ingat, bila berlaku saja kematian, apa yang susah sangat, uruskan dah saja kan. Ini dia. Ini dia isu-isu yang ramai di kalangan orang di luar sana tak faham. Ya, orang faham. So, berdasarkan pengalaman Haji Zul tadi, Haji Zul menceritakan tentang sebuah rumah saja boleh menyebabkan satu keluarga bertelagah. Keluarga ini bergaduh lah tentang hukum faraid dan sebagainya lah. So, pada pandangan Haji Zul sendiri, apa pandangan Haji Zul tentang orang kata mindset rakyat Malaysia ni yang menyebabkan mereka ini sukar untuk merancang harta pusaka? Jadi apa cabaran terbesar rakyat Malaysia untuk menguruskan ataupun merancang harta pusaka secara teliti lah? Okey, sebenarnya ramai di kalangan orang-orang Islam yang juga bukan Islam di luar sana, ramai yang tidak tahu bahawa pengetahuan tentang urusan pusaka ni adalah satu perkara yang bukannya mudah. Kalau dari sudut orang Islam kita ni, bila kita kata buatlah perancangan harta pusaka, jawapan yang selalu kita dapat ialah tak perlu nak buat perancangan harta pusaka, sebab kita orang Islam, bila kita dah meninggal dunia, agihkan saja harta pusaka saya mengikut hukum faraid. Jadi disebabkan ada faraid itu yang menyebabkan ramai di kalangan orang Islam kita di luar sana tidak merasakan perancangan ni adalah satu perkara yang penting, sebab dah ada faraid. Tetapi
ramai yang tak tahu bahawa hukum faraid akan hanya dapat dijalankan jika ada pelantikan pentadbir. Itu yang paling penting. Dan itu ramai yang tak faham. Yang kedua, yang bukan Islam pula dah ada Akta Pengagihan 1958. Walaupun akta tu ada, tapi masih juga lagi ada masalah pengagihan harta pusaka. So, jadi semua ini berlaku sebabkan kesedaran, satu, tentang pentingnya perancangan ini. Yang kedua, pengetahuan tentang pentingnya perancangan harta pusaka ini. So, jadi pada saya itulah dia masalah kita dengan orang Islam ni, disebabkan dah ada hukum faraid. Sebab apa lagi nak buat perancangan? Dah ada faraid. Saya meninggal besok, agihkan sajalah harta saya mengikut hukum faraid. So semua majoriti bergantung pada faraid itu sahaja. Ada lagi pilihan yang lebih mudah. Macam wasiat dan sebagainya lah kan, Haji Zul kan? Dia secara tak langsungnya ya betul, tapi cumanya faraid ni akan hanya dapat dijalankan kalau ada buat pelantikan pentadbir, dan pelantikan pentadbir yang dilantik oleh si mati perlu dibuat melalui wasiat. Itulah dia. Okey, so apa yang saya faham tentang pengurusan harta pusaka berdasarkan apa yang Haji cerita tadi, ramai daripada kalangan rakyat Malaysia ini yang tidak ada kesedaran tentang betapa pentingnya untuk kita rancang harta pusaka sebelum meninggal dunia. Jadi ada tak pesanan yang Haji Zul boleh kongsikan, pesanan peribadi Haji Zul kepada para pendengar untuk MAB Legacy Talk ni? Terima kasih. Sebenarnya seperti mana yang saya bagi tahu dari awal tadi, bahawa pentingnya perancangan harta pusaka ini disebabkan perancangan harta pusaka ini adalah sebahagian daripada perancangan keuangan peribadi kita, yang mana kuadran yang keempat itu mengatakan kita perlu membuat pengagihan kekayaan. Dan itu satu bermakna perancangan ini penting. Perancangan ini penting untuk menentukan urusan-urusan selepas kematian itu segala urusan itu dapat dilaksanakan dengan mudah, dengan cepat, dengan pantas. Satu, kenapa kita nakkan begitu? Sebab sebagai seorang Islam, bila kita meninggal dunia, apa yang kita mahukan ialah kejayaan di akhirat. Jika kita mahukan kejayaan di akhirat, dalam masa yang sama kita mahukan segala kebajikan-kebajikan waris-waris yang kita tinggal di dunia ini terpelihara, terjaga, segala harta kita dapat diagihkan kepada mereka, segala niat amal jariah, segala niat sedekah, segala apa saja perkara yang kita inginkan semasa hidup, selepas kematian hendaklah dijalankan, dia akan dijalankan. Itu yang penting sekali dalam perancangan. Jadi pada saya, jika kita mahukan kejayaan di akhirat, jika kita mahukan kejayaan juga bagi waris-waris kita yang kita tinggalkan di dunia ini, tidak akan berlakunya pertelingkahan, tidak akan berlakunya pergaduhan. Kita cuba mengelakkan hilangnya silaturahim keluarga. Kita nak cuba elakkan hilangnya keharmonian keluarga. Sebab itulah perkara-perkara yang penting kepada kita apabila kita nak meninggal nanti. Apabila kita nak pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, inilah perkara-perkara yang penting yang kita pastikan di dunia ini dijalankan dengan segera. Persilaturahim terpelihara, keharmonian keluarga terpelihara, maka pemergian kita menemui Allah SWT dengan penuh kejayaan. Bukankah itu semua yang kita inginkan
semasa kita pemergian kita kelak. Itu saja. Faham. Dia bang Hadi Haji. Hadi bagi satu kata-kata yang saya rasa mungkin para pendengar boleh ambil iktibar untuk kita sendiri. Which is kita mungkin hidup dekat dunia ni, kita boleh jadi anyone, kita boleh jadi sesiapa, kita boleh jadi someone yang businessman, kita boleh jadi seorang orang kata influencer, celebrity yang mungkin kita orang kata ada kejayaan kita tersendiri, tapi pada hakikatnya akhirat adalah kehidupan yang abadi. So kita perlu buat satu perancangan bahawa kita senang di dunia dan kita tenang di akhirat. Itu yang Haji Zul cuba sampaikan tadi, yang saya dapat orang kata faham dah lah. Jadi Haji Zul, okey, sekarang ni saya nak bertanya sedikit lah tentang apakah orang kata peranan ataupun kepentingan My Angkasa Amanah Berhad dalam membantu pengurusan harta pusaka untuk rakyat Malaysia, Haji Zul. Alhamdulillah. My Angkasa Amanah Berhad adalah sebuah syarikat amanah, syarikat amanah yang diterajui oleh angkasa, itu dia. Jadi sebagai sebuah syarikat amanah, peranan kami ialah untuk memastikan setiap orang sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, mereka telah membuat segala perancangan yang penting terhadap segala urusan-urusan yang bakal mereka tinggalkan di dunia ini. Dan sebagai syarikat amanah, kami boleh dilantik sebagai pentadbir. Kami adalah syarikat amanah yang berpengalaman, yang profesional, yang kekal, yang kekal ataupun perpetual. So jadi peranan syarikat amanah seperti My Angkasa Amanah ni sangat penting untuk memastikan segala urusan-urusan urusan pusaka selepas kematian dapat dijalankan dengan segera, dengan mudah, tanpa menimbulkan apa-apa permasalahan, dan dapat diselesaikan dengan segera demi kejayaan si mati di akhirat, demi menjaga kejayaan, demi menjaga kebajikan waris-waris yang ditinggalkan di dunia ini. Itulah dia peranan sebagai sebuah syarikat amanah yang mana kami diiktiraf oleh mahkamah untuk dilantik sebagai pentadbir. So kiranya My Angkasa Amanah ni adalah orang kata pendengar lah, ataupun orang kata pengurus untuk menguruskan harta pusaka ini supaya jalan dengan lancar, supaya nanti untuk orang kata membantulah sesi pengurusan harta pusaka di peringkat yang mana pengagihan dan sebagainya. Betul. Okey, so pada pandangan Haji Zul sendiri, apa orang kata kelebihan produk-produk di bawah My Angkasa Amanah seperti My Wasiat, My Hibah dan My Amanah Pusaka supaya apabila orang kata daripada kalangan rakyat Malaysia yang melanggan produk-produk ini, mereka orang kata inilah kelebihan yang mereka dapatkan daripada My Wasiat, My Hibah ataupun apa-apa sajalah di bawah My Angkasa Amanah. Okey. Sebagai sebuah syarikat amanah, My Angkasa Amanah, kami menawarkan perkhidmatan perancangan harta pusaka. Satu. Yang kedua, kami menawarkan pentadbiran harta pusaka, iaitu perancangan dibuat semasa hidup, pentadbiran dibuat selepas kematian. Dalam perancangan harta pusaka, kita menggunakan beberapa instrumen. Di antaranya ialah wasiat, hibah, harta sepencarian dan juga amanah. Ini 4 instrumen yang biasanya digunakan dalam membuat perancangan harta pusaka yang terbaik. Kan? Cumanya di My Angkasa Amanah, wasiat itu kami namakan My Wasiat. Hibah kami namakan My Hibah. Dan amanah kami namakan My Amanah. So jadi itulah dia produk yang kami namakan, kan. So jadi apa yang saya cerita selama ini dapat disebarkan kepada orang awam dengan lebih meluas. Jadi sebab tu dalam sesi ini kami mengajak orang-orang yang berminat untuk bersama dengan kami untuk menceritakan perkara ini kepada orang ramai, supaya dengan lebih ramai lagi orang akan dapat pengetahuan ini, mendapat kesedaran ini. Maka dengan secara tak langsungnya lebih ramai lagi orang akan membuat perancangan, maka
harta-harta beku mungkin dapat dikurangkan dan sebagainya. Ya. Banyak ilmu yang Haji Zul dah dapat kongsikan kepada kita hari ini tentang orang kata pengurusan harta pusaka dan juga betapa penting untuk orang kata kita merancang harta pusaka dengan baik. So kita dari firma yang Angkasa Amanah sendiri menawarkan beberapa produk yang seperti Haji Zul cerita, My Wasiat, My Hibah, My Amanah dan juga My Amanah Pusaka Care. Jadi antara yang saya rasa saya nak ulas sedikit lah. Ada satu isu ni Haji, isu berkaitan tentang harta terbeku. So sekarang ni sangat orang kata menjadi satu fenomena lah dekat Malaysia, harta terbeku dekat 70 bilion ringgit Malaysia. 70 bilion ringgit Malaysia ni harta terbeku. So pada pandangan Haji Zul sendiri, bagaimana produk My Angkasa Amanah ini boleh membantu untuk orang kata menyelesaikan masalah kes-kes harta terbeku di Malaysia ni Haji Zul? Alhamdulillah, itulah dia. Inilah masalah yang terbesar kita di Malaysia ini. Terlalu banyak sangat harta yang telah terbeku, kan? Harta yang terbeku seperti mana disebut tadi, 70 bilion kan, harta terbeku. Ini ramai di kalangan kita tak faham kenapa harta-harta ini terbeku. Harta-harta ini terbeku hanyalah disebabkan satu perkara saja. Berlaku saja kematian si mati, kematian seseorang itu, pelantikan pentadbir tidak dibuat. Apabila pelantikan pentadbir tidak dibuat oleh waris-waris, mungkin atas sebab pertelingkahan, mungkin atas sebab pergaduhan, mungkin juga atas sebab payahnya nak cari satu orang di kalangan waris itu untuk dijadikan pentadbir. Mungkin atas sebab kepercayaan, mungkin atas sebab takut dan sebagainya, ataupun mungkin atas sebab tidak ada pengetahuan, tidak tahu caranya. Jadi berlakunya aset terbeku ini adalah hanya disebabkan pelantikan pentadbir tidak dibuat. Apabila pelantikan pentadbir tidak dibuat, maka harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati tidak dapat diagihkan pada waris-waris. Apabila tidak boleh diagihkan, maka harta tadi diklasifikasikan sebagai harta beku. So, jadi sebagai sebuah syarikat amanah seperti My Angkasa Amanah Berhad, inilah dia peranan kami. Peranan kami ialah kami hari-hari ingin menyebarkan kepada orang di luar sana, buatlah perancangan, buatlah penulisan wasiat sekurang-kurangnya. Kenapa? Dengan membuat penulisan wasiat, dengan membuat perancangan, maka pelantikan pentadbir telah dibuat semasa kita masih hidup lagi. Jadi apabila berlaku saja kematian, jika wasiat ni telah dibuat lebih awal, maka pelaksanaan aset-aset, urusan-urusan yang ditinggalkan oleh si mati dapat dijalankan dengan segera, diuruskan dengan segera, dan dengan itu ia mengelakkan daripada aset-aset ini termasuk ataupun tergolong dalam golongan harta terbeku. Jadi itu dia peranan yang besar yang kami perlu lakukan. Itu sebabnya ini yang kita duk cerita kepada semua orang supaya buatlah perancangan semasa hidup. Bukan apa sebab kita tak nak harta yang kita susah payah cari semasa hidup, yang kita kumpul semasa hidup, siang malam kita bekerja keras dari pagi sampai malam, bekerja kuat, hasil daripada pendapatan kita dapat mengumpul harta, dan harta ni pula kita tak tinggal pula apa-apa perancangan, apa-apa dokumen perancangan, maka semua harta ini terbeku, tak dapat diagihkan kepada waris-waris. Itu sebabnya pada saya ingin mensyorkan kepada semua orang di luar sana, pertimbangkanlah untuk membuat perancangan harta pusaka, dan jika perlukan nasihat, perlukan khidmat nasihat, datanglah
datanglah berjumpa dengan kami di My Angkasa Amanah Berhad. Terima kasih. Berdasarkan yang Haji Zul cerita tadi, saya boleh rongkaikan ataupun rumuskan bahawa dengan hanya satu dokumen kita boleh selamatkan harta pusaka kita daripada tergedala, daripada kita tersangkut lah, orang kata sampai satu tahap harta tersebut terbeku. Sebagai contoh dokumen wasiat ataupun dokumen hibah, sekurang-kurangnya itu adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan harta daripada terbeku. So itulah yang kami boleh kongsikan kepada anda semua tentang pengurusan harta pusaka dan sebagainya. So terima kasih banyak Haji Zul menyertai Legasi Talk juga hari ni, episod pertama. Guys, orang lama, ini dia Haji Zul. So kita berjumpa lagi untuk episod kedua, dan anda boleh, orang kata, bagi komen ataupun kata-kata semangat untuk kita di bawah Legasi Protector MAB tu nanti. Bye bye guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera.